MU main apa? Kan, apa style of play MU? Tak ada. MU just counter attack dan insya-Allah. Dan Kalau gol. Dan menanam mistik. Kalau kita nak kata MU baru dapat identiti, kita kena sedar yang Ten Hag dah 3 musim dah dekat MU. Takkan dia baru nak cari identiti. 3 musim. Ni musim ketiga dah selepas dia menang Carabao, FA Cup, lepas tu ni musim ketiga dah. Takkanlah musim ketiga dia baru nak cari identiti. Kalau contohnya musim kedua dia baru dapat identiti tu okey lah. Ni maksudnya Han dah ada full satu season pertama, full satu season kedua, Han ada season ketiga, Han ada pre-season awal-awal, tapi Han still tak dapat identiti dalam pasukan Han. So benda tu aku rasa macam satu benda, sebab selama MU under Ten Hag, MU tak pernah main dengan identiti tau. Sebab kita bila kita sebut pasal Klopp identiti dia je pressing. Pep kita tahu dia tiki-taka, tapi dia tak lebih tiki-taka sangat dekat MCU lah ni. Arteta pun orang kata tak menang trofi apa semua, kita still nampak dia punya style of play. Dia pun conduct, defend, attack kan. Tapi MU main apa? Kan, apa style of play MU? Tak ada. MU just counter attack dan insya-Allah. Dan kalau gol. Dan menanam mistik. Kalau tak gol. Lepas tu kalau mistik belakang lagi teruk. Sebab MU daripada zaman Ten Hag lagi midfield memang selalu barai. Waktu musim pertama tu elok sebab Casemiro tengah okey. Bila Casemiro dah barai habis. Tak dapat pengganti Casemiro sampai lah.